Hari ke-7 daripada 100 hari misi nak kurus. Mesti korang pelik, kenapa aku punya makanan biasa je, tak sama macam orang lain. Biasa orang diet ni diikat teruk-teruk. Ni aku buat video sebab nak buktikan yang korang boleh makan apa saja, tapi yang penting korang kena jaga kau punya kalori intake. Untuk tengah hari aku keluar dengan member aku makan nasi kukus, ayam goreng dengan timun sikit, lepas tu kuah ikan patin. Kalori lebih kurang dalam 630. Aku pun ada minum air kelapa sebanyak 3 gelas, tapi air kelapa pure lah. Aku memang hantu air kelapa. Lepas tu waktu petang pula aku pergi berjogging, lebih kurang dalam 5 km. Lepas tu pada pukul 8 malam aku pergi main futsal, tapi aku tak rekod video lah. Lepas main futsal aku pergi makan nasi dengan sotong bakar, sup daging sekali dengan sambal. Kalori lebih kurang dalam 690. Lepas tu aku ada juga minum air 100 plus yang baru ni, high protein. Kalori lebih kurang dalam 120. Jadi campur 630, 360, 390 dan 120, kita akan dapat dalam 1800 kalori. Jadi pada hari ke-10 kita akan update penurunan ataupun kenaikan yang terjadi pada badan aku. Tapi setakat ni saya nampak proses tu memang tengah turun. Cuma berapa nantikan pada hari ke-10. Let's go.